Persoalan demi persoalan mula bermain di pikiran. Bagaimana perasaan seorang ayah yang sudah mengemas barang, yakin akan pulang ke rumah, tetapi akhirnya kekal di sebalik tirai besi. Mengapa sebuah titah yang didakwa wujud gagal mengubah keputusan mahkamah? Dan manakah garis pemisah antara undang-undang, kuasa, dan politik? Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pendedahan anak sulung Datuk Seri Najib Razak bahawa bapaknya berada dalam keadaan ceria dan telah mengemas sebahagian barangan di penjara membuka sisi kemanusiaan dalam satu episod perundangan yang amat kompleks. Di sebalik perdebatan undang-undang dan pertarungan naratif politik, wujud dimensi emosi yang sering terlepas pandang. Perasaan seorang banduan yang meletakkan harapan pada keputusan mahkamah dan sebuah keluarga yang menunggu dengan debaran. Saudara-saudara yang dihormati, kenyataan Nizar Najib yang mendakwa titah adendum itu benar-benar wujud dan diterima secara peribadi daripada Sultan Pahang telah mencetuskan persoalan besar dalam kalangan rakyat. Persoalan itu bukan semata-mata tentang Najib sebagai individu, tetapi tentang proses, ketelusan dan kefahaman awam terhadap bagaimana sistem pengampunan dan kuasa prerogatif raja berfungsi dalam kerangka perlembagaan persekutuan. Hadirin yang budiman, keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang menolak permohonan semakan kehakiman Najib berhubung tahanan rumah adalah berpaksikan hujah perundangan yang jelas. Hakim Alice Locke memutuskan bahawa titah adendum tersebut tidak memenuhi keperluan perundangan untuk dianggap sebagai perintah sah dalam konteks pelaksanaan kuasa pengampunan selain ketiadaan mekanisme undang-undang khusus bagi pelaksanaan tahanan di rumah di Malaysia. Rakan-rakan penonton, di sinilah terletaknya pertembungan besar antara persepsi awam dan realiti undang-undang. Bagi sebahagian rakyat, kewujudan titah jika benar seharusnya membawa implikasi. Namun bagi mahkamah, kewujudan semata-mata tidak mencukupi tanpa pematuhan prosedur perlembagaan yang jelas, termasuk pertimbangan oleh lembaga pengampunan dan pematuhan kepada perkara 42 perlembagaan. Saudara-saudara yang sekalian, episod ini turut membuka perbahasan lebih luas tentang keperluan reformasi undang-undang. Adakah Malaysia perlu menggubal peruntukan khusus mengenai tahanan rumah? Adakah wajar ruang budi bicara diperincikan dengan lebih telus bagi mengelakkan kekeliruan awam? Soalan-soalan ini penting kerana ia menyentuh masa depan sistem keadilan bukan sekadar satu kes berprofil tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenyataan Muhammad Nazifuddin Najib yang menyindir pihak yang meraihkan keputusan mahkamah sebagai kemenangan politik terbesar pula memperlihatkan bagaimana sesuatu keputusan kehakiman boleh ditafsirkan melalui lensa politik. Dari sudut penyokong Najib, keputusan itu dilihat sebagai tidak adil dan syarat dengan unsur politik. Dari sudut lain, ada yang melihatnya sebagai bukti bahawa undang-undang berjalan tanpa campur tangan. Saudara-saudara yang dihormati, Arena Rakyat berpandangan bahawa kedua-dua persepsi ini wujud secara serentak dalam masyarakat majmuk. Kewajipan kita sebagai rakyat ialah membezakan antara keputusan undang-undang yang berasaskan peruntukan sedia ada dengan sentimen politik yang berkembang di ruang awam, khususnya di media sosial. Hadirin yang budiman, kes Najib juga sering dijadikan simbol, sama ada simbol ketegasan undang-undang atau simbol kezaliman sistem bergantung kepada sudut pandang masing-masing. Simbolisme inilah yang menjadikan setiap perkembangan kecil termasuk pendedahan tentang Najib mengemas barang
sebagai bahan perbincangan nasional. Rekan-rekan penonton, kita tidak boleh menafikan bahwa kes ini memberi kesan kepada landscape politik Malaysia, termasuk persepsi terhadap kerajaan semasa, institusi kehakiman dan institusi raja. Namun, adalah penting untuk menilai setiap perkembangan berdasarkan fakta, bukan emosi semata-mata. Saudara-saudari sekalian, persoalan besar yang tinggal ialah, selepas ini, ke manakah hala tuju perjuangan Undang-Undang Najib? Kenyataan Nizar bahawa usaha tidak akan ternoknah di sini menunjukkan kemungkinan tindakan lanjut sama ada melalui saluran perundangan lain atau usaha reformasi dasar yang lebih luas. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu dimensi penting yang jarang dibincangkan secara mendalam ialah kesan psikologi keputusan ini terhadap persepsi awam terhadap sistem keadilan. Apabila rakyat mendengar bahawa seorang banduan sudah mengemas barang dengan penuh harapan, lalu harapan itu musnah dalam sekelip mata, ia membangkitkan simpati kemanusiaan tanpa mengira pendirian politik. Dalam masa yang sama, ia juga menguji sejauh mana rakyat mampu memisahkan emosi pribadi daripada prinsip undang-undang. Di sinilah timbul dilema masyarakat. Adakah simpati harus mempengaruhi penilaian terhadap keputusan mahkamah atau undang-undang mesti kekal dingin, tegas dan bebas daripada perasaan? Saudara-saudara yang dihormati, kes Najib Razak ini turut menjadi cerminan kepada cabaran komunikasi institusi dalam negara, kekeliruan mengenai titah adendum, proses lembaga pengampunan, serta peranan mahkamah menunjukkan jurang kefahaman yang besar antara bahasa undang-undang dan pemahaman rakyat biasa. Apabila maklumat yang jelas tidak sampai kepada orang ramai, ruang itu akan diisi oleh spekulasi, siak wasangka dan naratif politik yang saling bercanggah. Keadaan ini memberi isyarat bahawa institusi negara perlu lebih proaktif dalam menjelaskan proses perlembagaan secara telus agar keyakinan awam tidak terus terhakis. Hadirin yang budiman, akhirnya isu ini membawa kita kepada persoalan jangka panjang yang lebih besar. Apakah legasi kes ini terhadap masa depan politik dan perundangan Malaysia? Bagi sesetengah pihak, yang mungkin menjadi pengajaran bahawa tiada sesiapa berada di atas undang-undang. Bagi pihak lain, yang mungkin dilihat sebagai bukti bahawa sistem masih mempunyai kelemahan yang perlu diperbaiki. Apapun tafsirannya, kes ini akan terus dirujuk, dianalisis dan diperdebatkan bertahun-tahun akan datang sebagai satu titik penting dalam sejarah hubungan antara kuasa politik, institusi raja dan badan kehakiman di negara ini. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, persoalannya kini, adakah keputusan ini benar-benar penamat kepada isu tahanan rumah Najib atau sekadar satu bab dalam kisah yang lebih panjang? Apa pandangan anda? Adakah sistem telah bertindak adil atau masih ada ruang yang perlu diperbetulkan? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Dan jika anda mahu terus mengikuti isu-isu panas yang menjadi bualan rakyat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih kerana sentiasa bersama Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan.